Hari ni tak apa suara sangat lah. Dah sampai tingkat 2, second floor. Banyak juga dia punya bilik. Okay, kita dah sampai di hotel. Sorry kalau suara slow. Tak payah dengar suara je lah hari ni. Katil dia besar. Katil dia macam katil king. Ada dapat 2 tuala. Bantal ada 4. Ada telefon. Wifi pun disediakan, ada plug. Sini ada disediakan tempat kita nak letak baju-baju. Ada tempat letak apa dah? Letak barang. Laundry bag. Sini ada peti ais mini. Selesa juga. Ada senang kita nak letak air ke apa. Lepas tu sini ada ruang kerusi meja. TV. Tu dekat TV ni ada cermin tau. So kita boleh make up kat sini lah. Okay, dia sediakan mineral water. Biasa. Remote dengan remote aircon, remote TV dia bagi macam ni. So kita boleh ambil macam ni lah. Nanti kita nak pulangkan balik. Lepas ada tisu kat situ. Sini nak masak air panas. Bawah ni ada kerusi disediakan. Lepas tu tuang sampah berplastik. Okay. Kita nak masuk bilik air. Wah, cermin dia terbaik. Nampak best cermin dia ni. Macam tipai. Sinki dia okay. Okay, nice. Lepas tu ada apa dah? Brush gigi, ubat gigi, sanitary bag, cotton buds. Lepas tu ada shampoo, tuala pula. Apa dah, tisu. Ya Allah, apa ni? Dengan harga dia pun dia ada sediakan ni hair dryer juga untuk kita. Harga dia ni satu malam lebih kurang RM150. Okay, nice. Budget yang nice. Tengok dia punya bilik air. Tip-top bersih guys. Okay, ada air panas ni. Wow, bersih. Okay, nice jugalah.